Soalan yang selalu saya dapat, doktor bila agaknya saya boleh berkhidmat semula? Tetapi dia berkhidmat semula. Saya rasa yang berkhidmat ni YB. Apa masalah sebagai seorang isteri untuk dalam topik sexual communication? Kita mesti tengok dengan konteks masyarakat kita, ajaran agama kita, tradisi dan adat resam kita. Wanita ni selalunya dalam konteks sexuality dilihat sebagai the recipient. They are not the one who make advance. Saya baca buku The Taste of Honey. Dia mengatakan bahawa dalam konteks Islam peringkat awal, hubungan suami isteri itu dibincangkan dalam keadaan yang sangat adil. Maknanya it's not just for the man but also for the women lah gitu kan. Disebabkan itu, cara wanita melihat aspek sexuality itu adalah satu pandangan yang sangat progresif. Maknanya bukan progresif bagaimana, dia melihatnya sebagai hak dia juga. Tapi dalam konteks kita selalu katakan bahawa wanita ini kena serve suami dia.